So teknologi PPF ni daripada kapal terbang. Daripada sayap dia yang kiri kanan tu kan. So daripada terkenanya burung apa semua anything kotor-kotor, so dia orang pasang PPF. Tapi PPF untuk kapal terbang, aeroplane ni dia lagi tebal. Contoh kat kereta 8 mil. Dekat kapal terbang mungkin 20, mungkin 30, dia tebal lagi. Roda Panas. Hari ni aku nak buat something yang different sikit. Untuk pertama kalinya, Roda Panas bawakan satu segmen baru, Sembang Tepi Bengkel. Walaupun kita dalam bengkel, tapi boleh kira juga Sembang Tepi Bengkel. So, untuk episod yang pertama ni, kita akan fokus pada detailing kereta. Benda yang ramai buat dan masih lagi ramai yang keliru. Perlu ke buat detailing ni? Bila perlu buat? Siapa yang kena buat? So, hari ni, kita bersama Fatah dari Kasur Detailing. Assalamualaikum Fatah. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum. So Fatah, boleh perkenalkan diri sikit? Nama saya Abdul Fattah Hafiz bin Ahmad Rizwan. Saya berasal daripada Perak, Manjung, berumur lebih kurang 30-an. Saya pengusaha kedai Kasur Detailing setapak Kuala Lumpur. Okey Fatah, ramai orang cakap kereta yang dah lebih 5 tahun ni barulah perlu untuk cuci cushion. So sebenarnya untuk cuci cushion ni, dia ikut umur kereta ataupun ikut penggunaan masing-masing? Untuk cucian kereta, seat tu mengikut kepada pengguna masing-masing. Kalau kereta baru pun dah kotor, ada bau, better kita buat cucian seat lah. Supaya kereta korang dalam keadaan yang fresh dan tak bau kepam dan masam dekat dalam kereta, supaya kereta tu dalam keadaan yang selesa. Walaupun kereta baru, kadang-kadang air minuman boleh tertumpah, pun better kita buat cucian. So kalau untuk penggunaan kereta harian yang biasa, berapa kerap dia perlu buat? Kalau untuk penggunaan kereta yang biasa lebih kurang 10 bulan, bergantung kepada cara penggunaan juga. Kalau cara penggunaan bersih, tak ada tumpahkan air, tak ada tumpahkan kotor-kotoran, pandai menjaga, at least datang buat cucian biasa pun okey je. Tapi kalau setahun sekali nak buat cucian seat pun okey, tak ada masalah. Oh, so ada tak macam tanda-tanda atau ciri-ciri yang bila kita tengok cushion tu, okey ni dah kena basuh ni? Ada. Contohnya? Ciri dia adalah waktu, kalau macam seat ni dia ada leather and fabric. So kalau fabric seat tu dia akan nampak macam peta-peta sikit, macam putih-putih, dah kotor-kotor. Yang tu memang wajib lah kena cuci. Sebab dekat bahagian dalaman dia confirm dah ada stain, dah ada kotoran. Kalau leather pula dia akan macam melekat warna putih-putih, bekas tangan pegang makeup ke. Lepas tu warna pun dah tak shiny, so kena cuci sebab dia dah ada macam berlumut dekat seat leather tu kan. Kita akan cuci, bersihkan bagi dia natural balik, baru kita interior wax. Baru kita buat treatment dekat leather seat tu supaya seat tu pun dalam keadaan yang ada protection dan wangi dan bersih lah. Okey Fatah, soalan next ni mungkin ramai yang nak tahu. Ramai pemilik-pemilik kereta ni anggap detailing dengan car wash ni sama je. Perbezaan yang paling ketara antara detailing dan juga car wash. Faham? Okay, perbezaan yang pertama lah, kalau kita tengok detailing dengan car wash tu adalah satu benda yang bagi kita kalau cucian biasa kereta tu pun mungkin ada yang sama. Betul. Tetapi kalau cara untuk buat cucian tu memang tak sama lah totally. So kalau car wash ni dia boleh buat dekat mungkin dalam bukan bangunan pun boleh buat dari segi car wash. Tapi dari segi equipment dan cara pembersihan kereta tu memang tak sama detailing dengan car wash. Contohnya dari segi peralatan lah. Peralatan dan cara mencuci. Kereta baru yang baru keluar showroom, cat masih baru, semua masih baru, adakah perlu coating? Okey, untuk kereta baru kita memang prefer buat ceramic coating sekurang-kurangnya. Sebab ceramic coating tu adalah tujuan protection untuk body kereta korang. Body kereta baru. Walaupun kereta baru keluar cat, so better adakan protection lah untuk cat tu supaya cat tu lebih tahan lama daripada terkena faded. Tapi kalau nak more protection pun ada juga, tapi kita cerita pasal penjagaan cat kereta adalah ceramic coating yang the best ever lah. The best way tu kita choice adalah buat ceramic coating lah. Macam tadi Fatah cakap kalau untuk kereta baru ni sesuai ceramic coating kan? Betul. Apa beza dia dengan coating yang biasa? Okey, kalau coating yang biasa tu mungkin ketahanan dia tak sama macam ceramic coating dan kilat dia tu tak sama macam ceramic coating. Ceramic coating ni dia lebih tahan, cara pembuatan dia tu, proses dia pun tak sama macam coating yang lain. So coating ni perbezaan dia adalah brand dan juga ketebalan coating tu yang sesuai dengan weather Malaysia ni. So ada kawan saya dia cakap kalau polish terlalu kerap ni dia boleh rosakkan
dia boleh menyebabkan clear coat nipis dan rosakkan cat. Betul ke statement kawan saya? Kalau polish cara yang betul, pad yang betul, insyaAllah tak ada masalah. Tapi janganlah sampai seminggu sekali nak buat kan. At least ada duration time 3 bulan ke 6 bulan sekali, supaya kita polish tu dengan pad span yang betul, cara yang betul. So kita akan memotong dia punya kotoran daki yang melekat pada body. Contoh kasar. So dia tak akan rosakkan clear cat. So macam mana kita nak tahu kereta tu punya cat masih selamat untuk polish? Kita kena trace daripada dia punya clear coat dia. Kalau clear coat dia masih boleh polish balik, okey, boleh selamat lah. Kalau clear coat pun dah out, dah mati, kita dah tak boleh polish lah sebab dia akan jadi kering. Agak-agaknya selamat tak kalau kita polish setahun sekali je? Boleh, tak ada masalah. Setahun sekali pun okey, 6 bulan sekali pun boleh, bulan sekali pun boleh. Sebenarnya ikut cara kita lah. Lepas tu cara yang buat polish tu lah. Kalau tahun sekali buat polish ataupun 6 bulan sekali pun, cara dan tempat yang betul, insyaAllah tak ada masalah. Okey, selama Fatah dalam bidang detailing ni kan, Ya. soalan saya, perlu ke tak perlu sebenarnya penggunaan chemical ni? Okey, untuk penggunaan chemical tu bagi saya perlu. Ada serta-serta part yang kita akan gunakan chemical, tetapi bukan pure. Maksudnya saya tu bukan pure 100% kita pakai tu adalah chemical semata-mata. So chemical tu akan disulamkan dengan air biasa. Contoh dari segi satu botol trigger tu kita pakai air biasa 70%, chemical mungkin dalam 30% saja. Dan cara penggunaan dia yang paling tepat untuk menggunakan chemical adalah semasa waktu besi itu disejukkan. Contoh rim, daripada brim caliper bila kereta baru berhenti panas, tidak sesuai digunakan pada waktu itu menggunakan chemical. So kena sejukkan dulu, kena siram air, bagi dah sejuk, chill dulu, baru boleh pakai chemical. Itu pun yang macam saya cakap tadi, bukan 100%. So 70% air, 30% chemical. So okay. Okey, berbalik pada coating tadi, ada orang kata, bukan ada orang kata, kebanyakan coating ni memang tahan 5 hingga 7 tahun. Okay. So selepas dah settle coating tu, adakah kereta tak perlu apa-apa maintenance atau ada apa-apa yang perlu dibuat selepas coating? Untuk kalau kita buat ceramic coating, bagi saya kita memang wajib ada maintenance. Tak semestinya bila dah buat, so boleh biar sehingga 5 ke 7 tahun, tak boleh. Sebab coating ni pun dia akan menipis sebab kita hidup ada dekat alam kita ni, dia ada hujan, ada panas. Betul. So hujan dan panas tu akan menyebabkan menipiskan coating tersebut. So better kena ada buat maintenance coating selepas 6 bulan ke 3 bulan. Okay. Maintenance yang paling basic yang orang selalu ambil mudah ni sebenarnya apa? Basuh biasa lah. Sebenarnya itu pun dah kira maintenance, tapi basuh biasa. So at least kita ada macam upgrade sikit, kita buat reconditioning balik. Kita top up gunakan coating wax ataupun soft ceramic. So kita buat tu jadikan sebagai maintenance lah. So kalau macam basuh biasa ni, kalau salah cuci boleh rosakkan ke coating? Cara basuh mungkin tak salah, tapi cara menggunakan chemical, menggunakan sabun tu. Kalau sabun tu pH dia terlalu tinggi, terlalu tajam, memang boleh rosak coating tersebut yang kita dah apply tu. Kesan air hujan ataupun watermark ni orang anggap ni isu kosmetik je. Tapi adakah watermark ni dia lama-lama boleh rosakkan cat? Watermark ni kalau ikutkan memang boleh rosakkan cat. Kalau tinggal lama lah. Maksud saya tu kita ada, selama pengalaman saya membuat pengusaha kedai detailing ni selama 9 tahun, hampir ke 10 tahun. So kalau watermark ni tinggal terlalu lama dekat body, kalau kita tak polish dia, bila kita once nak polish, dia bukan takkan hilang 100%. Dia akan dah sebati dengan warna body tu, dalam cat tu. So polish macam mana pun mungkin susah, tak boleh hilang. Kecuali kalau kita sanding. Tapi saya tak ada try lagi lah untuk sanding sebab bukan bahagian saya, sebab saya buat finishing. Dan juga watermark di bahagian cermin. Kalau contoh kereta Recon daripada Japan yang memang parking dekat port dah lama, so dekat sunroof dan juga cermin pintu dan juga cermin depan, kalau dah ada watermark terlalu lama, dia akan sebati. So tak boleh hilang 100% walaupun polish, walaupun guna chemical. So biasanya apa kesilapan yang membuatkan watermark ni? Kesilapan yang paling awal adalah kita tak buat glass coating. Glass coating tu protection dia lah. Kalau ada glass coating, so cermin pun akan jadi hydrophobic. So jadi air water beading, tak melekat dekat cermin, dan dia adakan protection. So tak boleh jadi watermark lah bila ada glass coating tersebut. Macam sekarang ni ramai yang ada kereta dia just buat untuk simpan dalam garaj, just untuk buat auto show, tak keluar kat jalan pun. Adakah kereta-kereta macam tu masih perlu untuk buat detailing? Boleh, kalau kita nak buat detailing kereta macam tersebut,
bila dah buat dan simpan dan maintain bahasa biasa pun boleh tahan lama sebab dia tak terdedah dengan hujan dan panas. So tidak terlalu kerap untuk buat, kecuali kalau macam nak buat setahun sekali pun dah okey. Tapi kereta yang daily yang dah diguna pakai, so better buat lah. Contoh kereta macam body cat warna putih kan, so senang mendaki bila hujan. Bila panas senang dia jadi kasar. So yang tu lebih kerap sesuai untuk dibuat detailing lah. Okay, so kita masuk sikit dalam untuk interior. Okay. Interior ni kalau kita tengok nampak bersih, adakah sebenarnya dia betul-betul bersih ataupun itu pada mata kasar saja? Okey, untuk interior ni sebenarnya kita yang mungkin pada mata kasar kita tengok macam okey, tapi dari segi bau kita tak boleh elak. Bau kita tak boleh trace. Betul. Kita tak tahu kat mana, sini ke bau, situ ke bau kan. So itulah yang kita akan detect. Kalau kereta nampak cantik tapi ada bau, yang tu memang wajib buat detailing. Faham. So selalu bau-bau ni datang dari mana yang paling kerap? Bau-bau tu datang daripada user lah. Contoh user selalu makan coklat ke, makanan ke, tumpahkan air ke, tumpahkan kopi ke. So yang itu memang selalu terkena pada user lah. Dan lagi satu, bila waktu hujan, user masuk dalam kereta dalam keadaan basah, lembab. So naik bau hapa. Bahagian mana dalam kereta ni yang yang paling kotor tapi kita tak sedar, tak nampak? Bahagian mana? Bahagian lantai lah. Oh, Lalu bahagian lantai dan juga konsol-konsol yang dekat celah-celahan tu. Kat celah-celahan tu kadang-kadang bila kita check ada lipas sebab makanan dah masuk kat dalam tu kan. So memang kita kalau buat interior deep cleaning tu kita akan cabut semua seat, cabut semua lapik kapet besar yang bawah tu supaya kita nampak dan kita boleh bersihkan semua supaya benda tu tak ada berulang lagi lah. Okey, Fatas. Sekarang ni banyak produk-produk DIY coating ni dijual secara online. Betul. Adakah DIY coating ni boleh beri hasil yang sama macam detailing dekat kedai ni? Bagi saya memang tak sama lah. Sebab untuk yang coating yang dijual dekat pasaran contoh online, Betul. yang itu sebenarnya just coating express lah. Just apply macam tu. Sebenarnya yang paling tepat, yang paling betul, sebelum nak apply nya coating, ceramic coating tu, kita wajib polish. Polish dapatkan permukaan yang cantik baru kita apply. Tapi sekarang ni orang tak faham kenapa terus buat coating tak perlu polish. Kenapa kena polish baru boleh buat ceramic coating. So penerangan dan penjelasan saya kat sini, bila kita polish, kita akan dapat betul-betul new deep colour. So kita dapat hilangkan watermark, swirl mark, baru kita boleh apply coating, baru dapat permukaan yang cantik, yang solid. Lagi satu, kalau buat sendiri, beli sendiri tak ada warranty. Kalau buat dekat kedai ada warranty. So in case kalau jadi apa-apa, kalau coating tu terlalu keras, sebab coating ni kita tak boleh simply kita pakai. Sebab dia ada berapa H, ada berapa persen dia, ada middle coat, base coat dan juga top coat. So dia tengok pada kesesuaian body kereta dan juga weather dekat Malaysia. So ada setengah coating tu dia terlalu keras, customer datang dekat saya, bukan buat dekat kedai kita lah. Cat dia punya coating dia, ceramic coating tu dah crackkan sekali dia punya cat. Sebab weather terlalu panas dan coating tu terlalu keras. Coating tu sesuai untuk weather yang salji, yang sejuk. So kita tak boleh pakai ceramic coating yang terlalu keras untuk merosakkan cat kita sebabkan weather Malaysia panas. So sebenarnya DIY coating ni sesuai untuk siapa sebenarnya? DIY coating tu sesuai untuk yang memang nak buat sendirilah kan. Memang dia ada berkemahiran polish. Lepas tu dia nak apply sendiri. Tapi dia ambil sendiri lah. Risiko tu atas dia lah. Sebab tak ada warranty. Kalau buat dengan kedai dekat kita bagi warranty. 1 year warranty, 2 year warranty. So in case jadi apa-apa datang balik FOC saja. Tak ada masalah. Untuk polish balik saja bayar label untuk polish. Label untuk polish. Untuk ceramic coating free. Include dalam warranty tersebut. Orang Malaysia ni, mentaliti diorang sekarang kebanyakannya macam cakap detailing ni sebenarnya untuk kereta mahal. Pada pendapat Fatas sendiri, adakah detailing untuk kereta mahal atau sebenarnya dia untuk kereta daily? Okey, untuk detailing ni sebenarnya dia umum. Untuk kereta mahal pun tak ada masalah, untuk kereta yang daily biasa pun tak ada masalah. So benda tu adalah bagi saya dia untuk detailing ni kepentingan untuk kebersihan yang optimum untuk kenderaan kereta korang, kereta harian guna kereta harian korang. Kalau bajet terhad, detailing apa yang boleh lah untuk bajet terhad? Kalau untuk bajet terhad kita syorkan package yang tertentu lah. So kalau macam bajet terhad macam by month kita buat satu persatu.
So this month saya suggestkan buat interior dulu. Interior dalam 100 plus je kan, 100 lebih. Buat interior, cuci seat dan juga floor mat. So next month baru buat polish. So next month baru buat cermin. So step by step pun bagi saya tak ada masalah sangat lah. So untuk kereta harian, bahagian mana yang patut kita fokus jaga? Bahagian untuk kereta harian bagi saya luar dan juga dalam lah. Memang dua-dua tu lah. Dan juga enjin lah. So kalau ada apa-apa in case kalau leaking ke kita dapat detect. Kalau enjin tak bersih kita tak tahu kat mana nak, bengkel foreman tak tahu macam mana nak detect. So untuk kereta daily saya fokuskan pada cermin hadapan untuk buat glass coating supaya pemanduan korang dalam keadaan yang selamat lah pada waktu hujan. Dan juga bodi luar pun better nak nampak cantik berkilat dan juga interior bersih wangi. Okay, berkaitan engine bay. Sebenarnya engine bay ni berapa kerap kita kena cuci and ada tak risiko kalau kita cuci dekat komponen-komponen dia tu? Ada. Okay, untuk engine bay ni kita bagi saya punya pengalaman based on experience untuk komponen memang ada risk dekat bahagian wiring, ECU. Contoh ialah wiring, ECU dan juga coil plug, distributor. Ada beberapa komponen yang saya cakap 4 ke 5 komponen. Tapi itu sajalah yang kita kena tak boleh guna high pressure air. Tapi kalau untuk bahagian exhaust, bahagian radiator, bahagian head, bahagian block, bahagian gearbox, bahagian engine bay, frame, subframe, so itu tak ada masalah untuk high pressure. Kekerapan untuk cucian enjin boleh dikatakan 6 bulan okey sekali ataupun 3 bulan sekali. Supaya enjin kereta korang tidaklah terlalu kotor dan tidaklah orang cakap terlalu berkerak lah enjin tu kan. Sebab walaupun penggunaan enjin kereta harian, walaupun kita tahu enjin kereta kita sihat, tapi disebabkan harian kita guna, dia tetap akan ada minyak yang terlebih keluar daripada bahagian head ataupun block. So itu menyebabkan daki-daki pada area enjin kereta korang. So daripada situ, foreman akan susah nak detect kat mana yang ada leaking contoh dia macam tu. Okay, untuk orang awam yang tak pernah dengar, apa sebenarnya PPF dan apa beza dia dengan coating? Ceramic coating adalah untuk penjagaan body cat kereta sahaja. Untuk PPF itu dia lebih orang kata more protection lah untuk body kereta di bahagian depan dan keseluruh bahagian. So untuk ceramic coating hanya jaga cat kereta saja. Untuk PPF dia akan jaga dari segi terkenanya batu, stone chip dan juga calar. Ramai sanggup bayarlah mahal untuk PPF ni. So apa kelebihan yang paling ketara dekat PPF ni? Okey, PPF ni dia self healing. Kalau kena batu dia boleh kena panas dan dia healing sendiri, dia akan jadi elok balik. Lepas tu dia PPF ni tak mudah calar. Atas PPF pun boleh ada watermark, tapi dia boleh polish. So cat kereta akan duduk di dalam PPF dan cat kereta akan selamat lah. Walaupun macam hari pertama keluar daripada showroom. Boleh pakai 2 ke 3 tahun, tak ada masalah. Dari segi lepas nak buka tu, bagi saya guna PPF ni lebih baik lah daripada ceramic coating. Tapi kalau bajet ceramic coating, kita buat ceramic coating je. Sebab dekat sebelum kita pasang PPF, kita sudah buat polish. So lepas buat polish baru kita apply PPF dan atas PPF tu pun dah siap ada coating. So kalau satu kereta tu dah buat coating, masih perlu ke buat PPF? Atau dua-duanya ada fungsi masing-masing? Dua-duanya ada fungsi masing-masing. Ceramic coating untuk jaga cat, PPF untuk jaga body cat supaya tak terkena calar dan batu. Ada yang mengatakan PPF ni boleh merosakkan cat bila dibuka selepas beberapa tahun. Betul ke tu? Betul. Okey, kalau kata PPF tu yang digunakan adalah material yang kurang kualitinya, memang dia akan pecah dan akan tarik body cat kereta korang. Tapi bergantung kepada cat juga cat kereta tu. Sebab kadang cat kereta tu adalah bukan original daripada factory. So memang mudah untuk tertanggal cat tu. Primer tak cukup kuat. Kalau cat tu betul keluar contoh kita beli S70 baru contoh kan. So cat memang ori factory memang tahan. Walaupun kita cabut PPF tu cat tak koyak. Tapi penggunaan PPF pun better 2 ke 3 tahun maksimum dah okey. Jangan sampai 5 tahun memang cat akan rosak. Better cabut tu terus pergi kedai cat je. So teknologi PPF ni asal datangnya daripada flight. Daripada kapal terbang. Daripada sayap dia yang kiri kanan tu kan. So daripada terkenanya burung apa semua anything kotor-kotor, so dia orang pasang PPF. Tapi PPF untuk kapal terbang, aeroplane ni dia lagi tebal. Contoh kat kereta 8 mil. Dekat kapal terbang mungkin 20, mungkin 30, dia tebal lagi. Beza.
So teknologi sebenarnya PPF ni datangnya daripada flight. So nak reducekan dia punya ketebalan tu boleh pakai dekat kereta. So sesiapa yang kereta yang mampu, yang memang nak jaga kereta, jaga cat original kan. Contoh macam owner Ferrari, Lamborghini, dia orang nak jaga value kereta tu sebab color original. Betul. Dia orang sanggup spend pasang PPF. Walaupun satu kereta hampir 25,000, 20,000 untuk pasang. Sebab kerja pemasangan PPF ni adalah sangat-sangat sukar dan sangat-sangat perlukan skill yang hebat lah. Skill dan masa lah, nak pasang dia terlalu renyah dan bukanlah benda tu terlalu mudah. Dan material dia pun agak sedikit mahal sebenarnya. Okay, so untuk PPF ni orang kata harga dia berbeza-beza. Macam Encik Fatah sendiri cakap tadi sampai puluhan ribu. Kenapa harga dia berbeza-beza? Okey, perbezaan dari segi yang pertama kualiti, cara pemasangan, kedua material, ketiga ketebalan. Lepas tu last kali brand. Itu saja. Kadang ada tempat tu dia retak ke brand yang besar, mungkin dia punya cost dia tinggi lagi lah. Lepas tu cara pemasangan tu, kadang yang murah pasang tak cantik sangat, ada defect-defect, ada terbuka-terbuka, peel off and bubble tu ada kan. Tapi kalau mahal tu mungkin pemasangan dia cantik, solid. Lepas tu material yang digunakan adalah material yang tip-top lah. Bukan material yang biasa. Sebab material tu ada setengah dia PPF hanya plastik kosong je yang kita tengok clear. Tapi ada setengah material yang macam dekat kasut ni pakai, dia dah siap ada coating dekat PPF tu sendiri. Oh, dah sekali. Lepas tu dia clear dan lebih gloss daripada ceramic coating bila dah pasang PPF. So Saya try. kereta Encik Fatah ni ada PPF ke? Ada. Dekat kereta saya ada PPF dekat bahagian bumbung, spoiler dan juga front hood dan juga front bumper. Sebab itu bahagian yang kita kena jaga lebih. Sebab bahagian depan batu, bahagian bumbung jemuran, panas, hujan panas dekat bumbung kan. Sebab kita ada dekat bumbung ni ada straight line. So tak nakkan dia berdaki, saya pasang PPF. Dekat spoiler takut cat dia faded, pernah faded. Bukan tak pernah sebab kereta ni hari-hari parking luar, panas, hujan panas kan. So bila kita pasang cat balik dari faded tu dan kita pasang PPF, alhamdulillah selamat. So saya pakai dah hampir 2 tahun. So tak lama lagi saya akan remove dan saya akan pasang yang baru. Tak ada masalah. Okey, soalan terakhir dari saya. Okey. PPF ni boleh polish ke tak? Sebenarnya PPF ni boleh polish. Tapi cara yang betul lah. Maksudnya dari segi pad penggunaan dan juga mesin lah. Kalau mesin tu terlalu laju ataupun pad tu terlalu kasar, mungkin boleh koyak PPF. Tapi kalau soft saja, pakai pun sole free, tak perlu tak perlu pakai yang hard sangat lah. Contoh cut and compound. So dia bukan direct kat color, dia direct dengan plastik PPF je. So pakai sole free punya ubat pun dah okey. Pakai pad biasa pun dah boleh okey. Tak perlu pad jeans ataupun wool pad. Just pakai pad hijau pad biasa pun dah okey untuk polish PPF. So boleh polish dari segi kita nak remove watermark yang ada atas PPF. Saya tak cakap guarantee pasang PPF tak ada watermark. Sebenarnya atas PPF pun ada watermark. So dia dapat dua kelebihan lah. Dia dapat selamatkan gala. Yang kedua dia boleh polish balik ada bila adanya watermark dan dia juga boleh kilat. So kalau korang suka segmen Sembang Tepi Bengkel, jangan lupa untuk tonton video-video seterusnya sebab Roda Panas akan bawakan banyak lagi topik, banyak lagi pakar lain dalam dunia automotif. And macam biasa jangan lupa subscribe, like and share video ni. Kita jumpa di next video. Terima kasih Encik Fatah. Okey. Ada slot kosong kat belakang, saya nak masuk. Boleh. Jom. Okey, jom. Kita ambil kereta. Let's go. Alright.